Anda tahu tak, sekarang dah ada tabika kemas autism dalam negara kita. Dengan cerita setiap negeri akan ada satu tabika kemas autism start tahun 2026 nanti. Ini memang berita baik untuk parents B40 dan M40 yang ada anak autism tapi tak mampu nak hantar ke tabika swasta. Sebab anak-anak ni akan dapat akses pendidikan awal yang inklusif dan mampu milik di seluruh negara. Berkuranglah isu anak autism ni tercicir pendidikan awal. Lagi bagus, program ni disokong oleh UPSI untuk bangunkan kurikulum dan modul latihan khas untuk para guru. Buat masa sekarang, projek rintis dah bermula di Melaka, iaitu di Alor Gajah, Melaka Tengah dan Jasin. Dengan kejayaan program ni, kerajaan rancang nak buka at least satu tabika di setiap negeri start tahun 2026. Dan dengan peruntukan yang mencukupi, menjelang tahun 2027, setiap daerah akan ada at least satu tabika kemas autism. Bila dah ada cawangan baru nanti, ibu bapa boleh mohon kemasukan terus dekat pejabat kemas daerah atau secara online di website rasmi kemas. Isi borang permohonan dengan lengkap dan sediakan dokumen laporan diagnosis autism, rekod kesihatan kanak-kanak dan banyak lagi. Kami share info best macam ni setiap hari. Follow X1.my kalau tak nak terlepas.